Abang Jubah, bila masa nak guna sum insured dan bila masa nak guna market value? Okey, korang kena faham. Sum insured dan market value adalah benda yang berbeza. Sum insured maksudnya adalah jumlah yang korang insurankan untuk kenderaan korang. Manakala market value adalah nilai semasa harga untuk kereta korang. Abang Jubah bagi korang satu contoh untuk korang lebih jelas. Macam kereta Myvi ni, dia insurankan kereta dia sebanyak RM20,000. Ini dipanggil sum insured. Manakala nilai semasa untuk Myvi ni adalah RM16,000. Ini dipanggil market value. Korang nampak tak perbezaan dia? Dah alang-alang korang tanya pasal sum insured dan market value ni, Abang Jubah nak promote juga. Kalau korang nak renew insurans kenderaan korang, korang boleh DM Abang Jubah dan nanti tim Abang Jubah akan PM korang semula sebut harga untuk kenderaan korang. Macam biasa, korang kalau sana tak tahu nak hantar workshop, nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, servis, break dan sebagainya, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tujuan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.